Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memohon maaf di atas kekilafan saya tadi, di atas tidak dapat mengingati nama Datuk Seri tadi. Sebenarnya Datuk Seri Tan Sri sedia maklum, saya very simple man. I wanted to do in your room and I know you are very busy today. Penghijrahan saya kali ini secara kebetulan ataupun sudah tersurat diterima pada 1 Muharram. So this is certainly not a goodbye, but a new hello from a new kid on the block. Alif, awal yang harus dijalani. Tidak semua rahsia harus dipecahkan. Ada yang cukup diterima dengan hati, diimani dengan pasrah, dicintai tanpa harus sepenuhnya difahami. Lam, mengajar bahawa ada waktu untuk tegar seperti Alif, tetapi ada pula saat untuk tunduk, untuk bersabar, untuk menerima. Kerana tidak semua pertanyaan perlu jawapan saat ini. Tidak semua doa harus dikabulkan segera. Ada keindahan dalam menunggu, ada kemuliaan dalam berserah. Mim mengajarkan bahawa segala sesuatu pada akhirnya akan pulang. Tak ada perjalanan yang sia-sia. Tak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Apa yang pergi, jika memang ditakdirkan untukmu, akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Jabatan Sartan Jenayah dipersilakan. Yang dihormati Ketua Polis Negara Datuk Seri Allah mana ini? Lupa nama. Datuk Seri Khalid bin Haji Ismail. Ingat Ismail lah tu. Maaf. Yang dihormati Deputi Inspektor Jeneral Tan Sri Ayub Khan bin Maidin PC, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang dihormati Datuk Seri, Datuk Pengarah, Pemangku Pengarah Jabatan PDRM bersama yang berbahagia Datin Seri dan Datin Pengurusi Perkap Jabatan. Yang berbahagia Datin Seri Eni Salina binti Rusdi, mantan Pengurusi Perkap Jabatan Siasatan Jenayah. Yang dihormati DCP Datuk Fadil bin Haji Marsus, Timbalan Pengarah JSJ, Pemangku Pengarah Jabatan JSJ. Yang berbahagia Datin Nurshidah binti Ishak, Naib Pengurusi Perkap dan Pemangku Pengurusi Perkap Jabatan Siasatan Jenayah. Yang dihormati Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan seterusnya, hadirin sekalian. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memohon maaf di atas kekilafan saya tadi, di atas tidak dapat mengingati nama Datuk Seri tadi. Hari ini menandakan satu detik transisi dalam perjalanan kerjaya saya sebagai penjawat awam, kerana sebuah tanggungjawab yang datang bukan hanya dengan mandat tetapi juga amanah untuk terus menyumbang kepada negara. Mengambil kesempatan pagi ini, saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada barisan kepimpinan tertinggi PDRM serta seluruh warga Sangsaka Biru, terutamanya Jabatan Siasatan Jenayah, atas segala kerjasama, dedikasi, profesionalisme sepanjang tempoh saya berkhidmat bersama PDRM. Kepada seluruh sumber manusia Jabatan Siasatan Jenayah, setiap cabaran yang kita hadapi bersama, setiap kejayaan yang kita raih akan sentiasa terpahat dalam ingatan saya. Yang dihormati Datuk Seri Tan Sri, saya menerima arahan pertukaran ke Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia atau secara singkatnya AKPS dengan penuh rasa takzim dan hati yang terbuka, berpandukan prinsip bahawa setiap amanah adalah satu peluang untuk berbakti, bukan sekadar tugas untuk dipenuhi. Kepada Datuk Aziz, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjayakan majlis pagi ini walaupun diberitahu dalam keadaan yang sebegitu suntuk. Sebenarnya Datuk Seri Tan Sri sedia maklum, saya very simple man. I wanted to do in your room and I know you are very busy today, but Datuk Seri dan Tan Sri masih lagi meluangkan masa untuk saya. Saya amat hargai itu. Hormati Datuk Seri Tan Sri dan para hadirin sekalian, penghijrahan saya kali ini secara kebetulan ataupun sudah tersurat diterima pada 1 Muharram. Ianya satu tarikh penting dalam Islam dan seperti mana semua sedia maklum, di mana junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk penyebaran akidah yang lebih besar. Mengambil semangat hijrah tersebut, saya
Rasa begitu kecil dan kerdil dalam menanggung tanggungjawab baru ini. Namun ia tidak sesekali melemahkan semangat saya untuk menzahirkan kebenaran dalam melaksanakan tugas baru ini kelak. Selain itu, tarikh lapor diri esok iaitu 1 Julai 2025 turut mempunyai nilai yang begitu signifikan dalam hidup saya. 1 Julai juga adalah tarikh seorang wanita bernama Eni Salina dilahirkan 25 tahun dulu. Dia nak 25 tahun sebenarnya, bukan 25 tahun. She want to remain 25. Selama 18 tahun kami bersama, lebih syukur daripada tempoh tersebut. Beliau membesarkan 3 puteri saya tanpa saya di sisi. So to my wife, happy birthday and thank you so much for being with me all this time. 1 Julai 2021 juga adalah tarikh saya melapor diri selaku Ketua Polis Pulau Pinang. Jadi saya rasa tarikh 1 Julai ini banyak menyimpan rahsia luh mahfuz saya sendiri. Yang dihormati Datuk Seri, Tan Sri, Datuk-Datuk dan hadirin sekalian, fungsi dan peranan baru saya sebagai Ketua Pengarah sebuah agensi keselamatan melibatkan sempadan negara menuntut saya untuk menguruskan aspek persempadanan dalam bentuk yang lebih kompleks dan menyeluruh. Ianya bukan sekadar sempadan geografi tetapi juga dari segi struktur organisasi, proses kawalan dan juga budaya kerja antara agensi. Oleh itu, saya akan terus kekal berhubung dan meminta bantuan daripada Datuk Seri Azmi, Datuk Seri Ramzan, Datuk Mat Zani dan semua jabatan-jabatan lain yang terlibatlah. Dan tak lupa Datuk Aziz, kerana saya amat memerlukan bantuan untuk keanggotaan di tempat sana nanti. So this is certainly not a goodbye, but a new halo from a new kid on the block. Sinergi antara PDRM dan AKPS adalah antara pemangkin utama dalam menjayakan hasrat kerajaan dalam menjayakan dasar ini. Saya tak berhasrat nak bercakap panjang, terutama kepada warga JSJ, kerana mereka dah dengar bebelan saya hampir 1 tahun 11 bulan. Namun apa yang saya sebut di Pening, seawal saya menjawat jawatan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, masih saya pegang dan akan terus menjadi iltizam saya di tempat baru. Datuk Seri dan Tan Sri, pada kehadiran ini saya tak pandai nak pantun dan apa, so saya nak mengambil masa untuk saya membacakan satu tulisan daripada Profesor Nadir Shah Hussein. Beliau adalah seorang pensyarah di Universiti Melbourne dan juga seorang ahli Nahdlatul Ulama. Ia berkaitan dengan rahsia ayat ataupun rahsia kalimah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, rahsia langit yang berbisik. Alif Lam Mim, 3 huruf yang berdiri sendiri, tanpa makna yang tersurat, tanpa tafsir yang mutlak. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi bukankah justru di sanalah letak keindahannya, bahawa tidak semua yang indah harus dimengerti. Tidak semua rahsia harus dipecahkan. Ada yang cukup diterima dengan hati, diimani dengan pasrah, dicintai tanpa harus sepenuhnya difahami. Betapa sering kita ingin memahami segalanya, memaksa takdir agar berbicara, mendesak kehidupan agar memberi jawapan. Tetapi di awal wahyu, Allah mengajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar makna. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Ada jawapan yang hanya akan datang di waktu yang tepat. Ada perjalanan yang harus ditempuh dengan ketundukan. Maka Alif Lam Mim bukan sekadar rangkaian huruf. Ia adalah pesan lembut dari langit. Percayalah, meski kau tak selalu mengerti. Alif, awal yang harus dijalani. Lihatlah Alif, tegak berdiri, kuat seperti seorang yang menjejakkan kaki di awal perjalanan. Ia tidak ragu, ia tidak bertanya, hanya melangkah dengan keberanian. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada awal yang penuh tanda tanya. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan.
Kita tidak tahu apakah langkah kita benar. Tetapi seperti Alif, kita harus berani berdiri bahkan ketika dunia belum memberi kepastian. Kerana keyakinan adalah awal dari segalanya. Lam, kelenturan dalam perjalanan. Lalu ada lam, huruf yang melengkung seakan mengajar bahawa hidup tidak selalu lurus. Ada liku yang harus dilewati. Ada tingkungan yang membawa kita ke arah yang tak terduga. Lam mengajar bahawa ada waktu untuk tegar seperti Alif, tetapi ada pula saat untuk tunduk, untuk bersabar, untuk menerima. Kerana tidak semua pertanyaan perlu jawapan saat ini. Tidak semua doa harus dikabulkan segera. Ada keindahan dalam menunggu, ada kemuliaan dalam berserah. Mim pulang ke pangkuannya. Dan akhirnya ada mim, huruf yang melingkar sempurna seperti lingkaran yang membawa kita kembali ke titik asal. Seperti ombak yang berlari ke pantai hanya untuk kembali ke laut. Seperti angin yang berembus ke segala arah, tetapi pada akhirnya menemukan jalannya kembali. Mim mengajarkan bahawa segala sesuatu pada akhirnya akan pulang. Tak ada perjalanan yang sia-sia. Tak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Apa yang pergi, jika memang ditakdirkan untukmu, akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Dan apa yang tak kembali mungkin memang ditakdirkan untuk menjadi bahagian daripada perjalanan, bukan tujuan. Alif, Lam, Mim. Cinta yang tidak perlu dimengerti. Alif, Lam, Mim. Bukan segala huruf, ia adalah bisikan lembut dari langit. Mengajar kita untuk percaya meski tak selalu mengerti. Seperti hidup yang penuh rahsia tetapi selalu memiliki makna. Seperti doa yang tak selalu mendapat jawapan tetapi selalu didengar. Seperti cinta yang tak selalu bisa dimiliki tetapi tetap indah untuk dirasakan. Maka berjalanlah seperti Alif, berani memulakan meski tak tahu ke mana arah yang membawa. Hadapilah hidup seperti Lam, sabar menerima setiap liku dan perubahan. Dan akhirnya pulanglah seperti Mim, dengan hati yang utuh dan jiwa yang tenang kembali kepadanya. Kerana pada akhirnya semua pertanyaan akan terjawab di hadapannya. Dan disitulah kita akan memahami bahawa setiap langkah, setiap air mata, setiap pencarian, semuanya telah membawa kita lebih dekat kepadanya. Pada akhirnya kita akan sampai. Pada akhirnya kita akan pulang. Dan di hadapannya kita akan menyedari bahawa perjalanan ini selalu berada dalam pegangan kasihnya. Mengakhiri ucapan saya dan keluarga memohon ampun dan maaf sekiranya berlaku terkasar bahasa dan tingkah laku salah yang tidak disengajakan sepanjang tempoh saya berkhidmat bersama PDRM. Saya juga mohon doa, sokongan dan kepercayaan daripada semua pihak dalam menggalas tanggungjawab baru ini. Saya dengan ikhlas hati mendoakan agar PDRM terus maju untuk sama-sama kita melangkah ke hadapan dengan tekad dan kejujuran yang mendalam kepada tanah air tercinta. Tugas kita mungkin tidak mudah, tetapi semangat kita tak akan luntur. Selagi negara ini berdiri, selagi itulah kita berhemat dan berbakti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.